Tu sebab orang perempuan tak boleh bagi dia jaga GPS. Fail. Orang lelaki biarlah dia bawa kereta sambil jaga GPS, tak apa. Okey. Dia kalau jaga macam bagus-bagus, macam good-good kan. Okey bang, depan lagi, depan. Belum lagi ni. Belum. Okey, dua-dua simpang. Ya Allah bang, simpang di situ. Nah, tu masalah. Itu tak tahan tu. Tu tak tahan tu. Yang perempuan tu sebab orang lelaki dia ni bukan orang kata apa, dia banyak berfikiran jauh, otak kanan. Dia otak kanan ni banyak berfikiran jauh. Dia tak boleh benda-benda yang sikit-sikit, yang kecil-kecil, yang teknikal ni tak ada mana dah. Orang perempuan pula banyak pakai otak kiri. Jadi tu sebab dia bukan cerewet tau, kena betulkan. Istilah dia perempuan bukan cerewet tapi teliti. Cik tu yes, jeng. Korang kalau buat puji korang yes, tu masalah kan. Orang lelaki tu sebab bos lelaki dia macam ni tau. Siapkan kerja ni minggu depan sebelum hari Rabu. Macam mana nak buatlah, yang penting siap hari Rabu. Tu lelaki. Orang perempuan lain, siapkan minggu depan sebelum hari Rabu, sebelum pukul 3 atas meja saya. Tak nak tebal sangat dalam tebal ni. Kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik, binding tau, binding. Kemudian type lah dengan pakai font Times New Roman font 12. Nampak tak? Dia bukan cerewet tapi teliti. Itu sebab orang perempuan, dia kalau nampak langsir tu terjongkit sikit je, hilang mood dia nak masak gitu. Aduh, ya Allah. Orang lelaki lain, dia berfikiran jauh. Jadi benda kecil-kecil dia baca surat khabar, langsir tu dah jatuh sampai kaki, dia boleh relax baca surat khabar. Mana? Iya, betul. Sampai ke kaki bini punya marah. Abang tak nampak ke langsir tu? Kejap lagi dia naiklah sendiri. Bayang tu. Mana tak mustahak pun. Tu sebab kalau pergi pasar raya, pasal tak pergi pasar raya? Pasar raya ni tempat yang orang lelaki allergic lah. Orang lelaki walau berapa puluh tahun dah dia mengulang pasar raya yang sama dengan bini dia, dia still tak tahu kek mana nak cari ini, kek mana nak cari ini. Sebab dia tak pernah simpan benda tu sebagai benda penting kek dia. Termasuk yang bercakap ni, kerana poin dia dah bersuai ke pasar raya ni. Sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul kan pasar raya. Rasa dulu bayar kat luar ni, lah bayar kat luar. Orang perempuan lain, orang perempuan bab pergi pasar raya, walaupun pasar raya tu baru dibuka hari tu, dia seolah-olah dilahirkan di sana tau. Dia tahu dah kat mana nak carinya, kat mana nak cari ni, dia tahu tau tu dia. Dan lepas tu orang lelaki kalau beli barang, dia akan cari satu kedai yang ada 99 barang yang dia nak beli. Satu kedai 9 barang, senang copek balik. Orang perempuan satu barang 9 kedai. Janganlah buat program dengan Puspanita. Dia beli barang la ilaha illallah sebulan sebelum. Ya Allah, barang belum beli lagi sebulan lagi ni. Kena survey. Survey harga RM1, RM3, jam kedai kedua RM1, RM3. Mahalnya. Ya Allah, ni RM4. Dah lama buat kerja ni. Ya Allah, jalan. Ya Allah, apa mahal sangat. Ya Allah, sudahnya terlupa mana yang murah tadi. Ulanglah balik semula. Tu yang orang lelaki tak tahan tu. Tu sebab dekat pasar raya besar, kebanyakannya pengurusan dah faham isu ni. Maka diwujudkan kursi-kursi ajaib di hadapan kedai-kedai itu. Jarang kita tengok orang perempuan duduk situ, lelaki beli barang. Yang ramai lelaki perempuan beli barang, yang isteri beli barang, suami duduk kat kursi itu sambil memegang stroller baby sambil merenung nasib. Bilalah nak sudah mak kau ni ya Allah, bilalah nak sudah. Nampak tak? Tu sebab orang perempuan tak boleh bagi dia jaga GPS. Fail. Orang lelaki biarlah dia bawa kereta sambil jaga GPS, tak apa. Okey. Dia kalau jaga macam bagus-bagus, macam good-good kan. Okey bang, depan lagi, depan. Belum lagi ni. Belum. Okey, dua-dua simpang. Ya Allah bang, simpang di situ. Nah, tu masalah. Itu tak tahan tu. Itu tak tahan tu. Itu yang lelaki tu macam ni lah. Koreh orang sedang ni. Jauh nak U-turn ni. Jauh. Sabar. Iya, itu beza dia.